Pihak Rapid Bus sebagai pengendali perkhidmatan bas henti-henti di Lembah Kelang telah menerima laporan daripada Pusat Kawalan bahawa berlaku insiden sekitar jam 8.30 malam melibatkan bas Rapid KL bernombor WWC 6425. Bas tersebut beroperasi di laluan 221 dari Datuk Keramat ke Ampang Point. Pihak kami dalam proses mendapatkan maklumat terperinci berhubung kejadian tersebut. Buat masa kini kami dimaklumkan tidak ada berlaku sebarang kemalangan jiwa. Pihak kami memohon maaf atas segala kesulitan pada orang ramai berhubung kejadian ini. Punca sebenar kejadian masih belum dikenal pasti. Pihak kami akan maklumkan maklumat terkini dalam masa terdekat. Kami akan memberikan kerjasama penuh pada pihak berkuasa dalam siasatan dan tidak akan berkompromi dalam siasatan untuk keselamatan penumpang. Pihak kami memohon agar orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai insiden ini dan kita serahkan sepenuhnya siasatan kepada pihak berkuasa. Untuk sebarang tuntutan, sila berhubung dengan talian Helpline Rapid KL bernombor 03 7885 2585.